Assalamualaikum guys. So hari ni kita nak buat review tentang Pegasus 42 untuk first time try, dan kita akan compare dengan Pegasus 41. Apa perbezaan dia? Jom kita start. Lebih dari sekadar gaya, more than sportswear, untuk semua keluarga. More than sportswear, dari kecil hingga dewasa, semestinya pergi ke My Home Sports Store. Kami ada untuk semua. Sebelum tu, kalau korang boleh subscribe, boleh follow kita, korang follow sekarang. Dan make sure korang like video ni kalau korang suka apa yang kita orang cakap. Okay, jom kita start. Untuk comparekan dua kasut ni, kita akan bagi 3 aspek. So fit dia, feel dengan form. Tiga topik yang kita akan sentuhkan. Fit, feel, form. Okay, so nombor 1 kita pasal fit. Untuk fit dia, untuk Pegasus 42, kita try compare dengan 41. 42 ni dia lebih lebar dari bahagian tepi dengan depan dia. Sebab untuk Pegasus 41, saya pakai saiz 6.5 UK. Tapi untuk Pegasus 42, 6.5 UK tu rasa besar, 6 UK lagi best. So fit dia memang macam true to size lah, saya cakap. True to size, atau dia lebih wide sikit daripada yang 41. So kalau korang nak beli model 42 ni, recommend ambil kecil sikit. Kalau korang dah pernah pakai 41 lah. Tapi expect untuk fit dia true to size. Okay, fit dia so, macam saya, kaki saya macam ni, dia more to flat fit. Okay, taklah flat habis, kaki saya sikit flat. Sikit flat. So untuk kasut macam ni, sebab tepi dia agak wide, dia punya arch tu sangat dia neutral arch, lepas tu wide. So untuk kaki saya ni sangat selesa kalau this one. Belakang pun dia fit lah, macam bagus dia. Dia jenis belakang dia ada TPU. Okay, very rigid. Ini dia bagi extra support, especially untuk kaki saya yang jenis macam flat sikit. Yang this one memang bagi support kat belakang, tengah memang selesa, fit ikut kaki, depan pun memang sangat selesa. Cuma compare dengan 41, depan dia wide, tapi sini macam fit sikit compare dengan 42. Sini macam fit sikit. Tu yang kalau 41 saya kena ambil 6.5. Okay, kalau 42 tak perlu ambil setengah tu. So ambil 6 UK pun dah cantik dah. Okay, nombor 2. Feel dia, tapak untuk Pegasus 42 ni, dia dah update bahagian tapak dia. Bahagian tapak dengan belah atas. Tapi main fokus dia kat belah tapak. Tapak dia, instead of kalau 41 ada 2 unit air zoom, kalau untuk Pegasus 42, dia full length air zoom. So dapat dia pun dapat full teknologi tu, depan sampai belakang. Okay, lepas tu dia combine dengan Zoom X ni. Zoom X ni bagus untuk landing tu, untuk absorb kita punya impact. So kita running atau macam brisk walking ke, dia boleh absorb banyak kaki kita. Tapi at the same time, sebab dia full length air zoom, so bila dia push, dia bukan setakat belah depan saja, dia belakang pun macam tolak lagi. So dia automatic akan rasa macam lebih ringan daripada yang Pegasus 41. Dan juga of course dia punya depan dah fit dia lebih wide. So feel dia actually lebih roomy belah depan, tapi at the same time still ada support kat belakang. So dia tak ada wobble, very stable. Actually kasut ni sangat recommend untuk buat macam daily running, atau nak buat training ke, nak buat gym punya kasut pun sini sangat sesuai kasut ni. Dan nombor 3, form dia kalau perasan design dia berlainan sikit. Yang baru ni stack dia, kalau kita check stack dia actually sama stack, menurun pun sama 10mm juga. Cuma bezanya yang ni ada full length air zoom, yang ni ada half. So dia, kalau yang baru ni, dia pasal design dia actually dia ada tu, sebab dia akan ikut dia punya air zoom punya teknologi. Okay, kalau dulu dia ada satu sini. Okay, lepas tu design dia dari bahagian belakang pun actually lebih cantik lah.
Okay, lebih cantik. Dia ada vibe macam Zoomfly punya style. Tapi dia bukan racing shoe, dia lebih pada super trainer. Super trainer atau super shoe lah for this one. Okay. Kalau dulu Pegasus 41 belakang dia lebih tajam. Kan? Kalau yang baru sekarang dia dah tak ada dah. Okay, dia dah tak ada dah. Okay. Tu alright. Tapak dia pun dia dah lain sikit, tapak dia, sebab dia dah kategori dia upgrade lah. Tapak dia dah macam lain sikit, sebab yang baru sekarang dia nak lebih ringan, lepas tu fokus pada macam speed, fokus speed. So kenapa pasal dia depan getah lebih sikit, depan lebih banyak getah sebab dia nak grip lah depan. Tapi at the same time untuk landing dia bagi sini. Sebab untuk running kalau macam nak speed dia akan bijak depan lebih, so dia push. Kan? This one dia akan tolak push. Untuk landing dia perlukan yang belakang. Tapi dia kurangkan getah ni, idenya untuk ringankan lagi kasut ni. Tapi getah dia agak bagus juga. Dia very durable. Okay, kalau saya pakai tu masa tu untuk training, untuk running light workout, memang grip. Memang grip, very creepy, very stable untuk kasut ni. Okay. So untuk korang, untuk kasut Pegasus 42 ni boleh cakap dia sesuai untuk all day runner atau runner yang nak pakai satu kasut boleh buat macam-macam sukan. So especially macam weight training, brisk walking, running. Kalau nak buat full marathon pun actually kita boleh recommend juga. Cuma kalau full marathon maybe nak stack yang lebih tinggi sikit, atau yang kasut yang boleh push lebih. Yang ni lebih fokus pada kalau nak lari macam half marathon atau 10k, 20k, ni memang sangat recommend kasut ni. Sebab saya pun memang dah pakai Pegasus punya line ni, memang dah daripada 38, 39, 40, 41 memang konsisten. Memang kasut ni antara one of the best daripada Nike untuk all-in-one shoe. Then of course 42 ni tak lain tak bukan, saya pun ada juga dapat juga kasut ni, sangat recommend untuk everyday runner yang nak kasut yang banyak kasut boleh sesuai. Dia tak perlu nak beli kasut satu untuk training, satu untuk running, satu untuk speed workout. Pegasus satu kasut ni pun dah cukup banyak boleh buat. So kalau korang minat kasut ni, boleh dah try Pegasus 42.